Tangan ni ke bau kuat weh. Tengok muka aku dah. Keluar yang mata weh. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Hari ini apa bulan? Hari ni tahun baru pun lupa. 1 Januari 2026. 1 Januari 2026. Tempat biasa lah, bukit biasa ni. Bukit biasa ni dekat SP ni. Tu ada dog, anjing dog. Miau miau. Miau miau. Bukit H. Kita buat pirah berapa kilometer ni. Paling-paling koman pun dapat 20 kilometer ke. Cita-cita mau besar. Okey guys, jom kita try buat berapa kilometer di tahun baru ini. ...21 minit 30 saat. Untuk round pertama boleh cukup 1 bulatan lagi. Selalu aku turun sampai bawah, pergi parking balik 3 km. Ni aku ingat aku tak mau turun lah minggu ni. Aku nak buat terus direct atas ni. Satu pusingan kecil tu 2 km. Tengok berapa round kita boleh pergi untuk pusingan kecil. Kalau pusingan besar tu aku jadi 2. Bermakna atas aku buat 4 round, bawah jadi 2 round bila turun. Aku bajet atas ni, jadi hari ni 6 round kecil punya. Gamak gelap sikit sebab aku pakai end defeater. Round kedua 3 kilo 49 minit. Okey guys, aku ingat aku nak ubah laluan. Belakang ni aku tak mau lalu lah. Tak boleh tahan lah belakang ni. Bahu bangkai babi kuat lah. Muka boleh hijau. Aku dah lalu dah tadi sekali. Berdezup. Masuk ke paru-paru, hilang habis oksigen. Kawasan ni. Aku memang tak boleh tahan ni. Nak kena pecut kawasan ni. Aku ingat nak ubah laluan, pergi laluan Arnab, turun Senerih. Okey, jom kita pecut. Tangan ni ke bau kuat weh. Tengok muka aku dah. Keluar yang mata weh. Bangkai babi ni bau busuk macam babi lah. Tak boleh tahan weh. Memang berbabi lah. Babi betul weh. Okey, ni round ketiga selepas trek Arnab 2 jam 9 minit 8.9 kilo. Okey, ni aku nak lalu betul-betul puncak bukit
H yang betul-betul 207 punya. Dekat Pencawang tu tadi cuma viewpoint je. Dia punya laluan di sini terpacak punya. Ni dia kena naik satu lagi puncak ni. Ini kat sini baru panggil 207. Tapi dia tak ada view apa lah, hutan. Okey, jom. Ni cerah sikit. Buat ND filter ni cerah sikit lah. Nampak dia punya puncak dia macam mana. Ini baru terpacak. Aku lalu ni pun nak shortcut yang bau tadi lah. Ini betul-betul terpacak pada tadi punya. Terpacak daripada naik Pencawang ni, tapi sikit lah. Aku pun naik ni sebab aku nak turun lah. Sebab menghampiri 9 kilo tak aku turun sampai parking. Ikut pokok jambu. Dapat lagi 1 kilo cukup lah 10. Okey. Okey. Ini baru puncak dah. Ni. Ini kawasan puncak dah. Tu pun. Dan ni turun balik. Okey. Sedikit info. Okey. 10.8, 2 jam 34. Okey guys. Untuk 1 hari bulan tahun baru